Hai, Assalamualaikum. Okey, macam mana seorang founder bisnes online ni tiba-tiba dia kena denda dengan LHDN sebanyak RM500,000, RM500,000. Padahal dia buat bisnes dari rumah je. Nak tahu kenapa? Mana silap dia? Okey, dengar cerita ni betul-betul supaya korang tak jadi mangsa seterusnya. Kisah ni bermula masa sales dia tengah kencang, duit masuk beratus ribu sebulan. Tapi dia buat satu kesilapan maut, iaitu duit bisnes dan duit personal dia campur dalam satu akaun bank yang sama. Dia ingat, alah, bisnes aku ni kecil je, lagipun enterprise je, malaslah nak buka current account untuk syarikat. So dia buat transfer sesuka hati, bayar barang dapur guna duit bisnes, duit kawan bayar hutang pun dia masuk dalam akaun tu. 5 tahun selepas tu, boom, lembaga hasil LHDN datang buat audit. Bila pegawai cukai minta record, dia tak boleh buktikan mana satu duit untung daripada bisnes, mana satu duit personal. So kesannya LHDN anggap semua duit yang masuk dalam account bank tu adalah sebagai pendapatan, income. So business income. So campur cukai tertunggak bertahun-tahun, tambah pula dengan penalti sebab salah lapor, bil LHDN dia cecah RM500,000. Dari hidup selesa terus terduduk, terpaksalah dia jual aset nak bayar balik hutang cukai. So jadi guys, pengajaran paling besar, tolong asingkan akaun personal dan akaun bisnes. Walaupun korang cuma buat affiliate, nak saya share cara simple urus duit bisnes supaya LHDN tak kejar korang? Komen nak kat bawah ni dan tekan butang follow Findok sekarang. Okay, Assalamualaikum.